Assalamualaikum. Hai guys, kita ada dekat sebelah LRT Pandan Jaya. LRT Pandan Jaya. Kita nak makan Yong Tau Fu. Kedai ni kedai tom yum juga kot, tak tahulah. Selama berapa tahun dah aku duduk sini, tak pernah lagi aku makan kat sini biasa. Berapa banyak je makanan viral kat sini, tapi ya, tak kesempatan lah kita. Jom lah, nak try Yong Tau Fu dia macam mana. Dia tutup sebab dia sambal lebih. Mana tisu? Mana tisu? Aku beri air sendiri. Mana tisu? Ada cuci, Sini. Apa nama? Banyak. Selamat. Tak lampu lah. Kita ambil apa je? Ada telur. Kangkung pun ada dalam ni. Bendi. Kuih tiaw. Nak rasa terung ni sebenarnya. Tekan tu LRT Pandan Jaya. Banyak kedai tom yum ni. Ayam gepuk RM7, RM9. Ni siang kot. Laksa semua. Lepas tu ada konsep kopi macam ni kat sini. Ini kawasan rumah-rumah kedai, ada rumah kat atas ni. So kawasan ni memang ramai orang makan lah. Siang ke, malam ke. Orang balik kerja hujung minggu ke, malam nak macam makan. Lebih kepada lokal lah makan kat sini. Bagi yang nak naik public transport, train ke sini menghala ke Ampang, korang boleh turun Pandan Jaya.